Selamat datang ke final Race the Star Malaysia. You have arrived at your destination. Hari ni kita ada pemberian lagu Watikah pada dua anak murid saya. Oh, peribadi. Tahniah, mari ke final. Terima kasih. Tahniah, jatuh bangun. Jatuh bangun nyanyi. Jatuh bangun nyanyi. Rasa lagu apa Sheila Hamzah buat? Pop rock. Pop rock. Kunci. Kunci. Sebab siapa teka betul ni memang ada hadiah. Jam tangan Roskani. Roskani Nama dah kan? Pop rock. Itu dari film kita punya umur tau. Dia tak tahu Roskani. Bukan saja. Pop ballad. Pop ballad, pop rock. Okey, yakin lock InsyaAllah. Saya bagi tahu genre dulu sebelum manager Aini mainkan lagunya. So lagu yang dibuat oleh Sheila Hamzah adalah Menang ya. Kau dah semalam. Dandut Mashup Nasyid. Baik. Baik. Makanannya. Baik. Masih. Masih. Ini saya punya menti ni. Saya sifu. Sila. Landut lah. Belum. Semalam kena dapat. Aku suruh tidur dengan lirik semua. Oh, dia dah tahu. Dah bagi semalam. Semalam suruh jumpa korang bagi. Alah. Aduh. Kita yang kena. Awak dah kena prank. Tak bagi tahunya. Hidupku jadi tak menentunya. Itulah Beavis tu kan. Terus berjalan. Ya. Sebab lagu ni dia memang kita bagi betul-betul pop. Yang sejenis yang radio boleh tangkap, audience boleh nyanyi. Itu kita punya goal kita. Sebab first song kita tak nak lagu yang complicated. Orang kena fikir, lirik dia ni tentang apa. Terpaksa buka Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Aksara. Cik kau maksudnya ChatGPT. Baik. Walaupun aku jam tangan Roskani, tapi ChatGPT. Part ni lah yang crucial, dia punya bridge dia. So kalau macam untuk apa tu Zuri, memang kena mix yang tarik lah. Sebab at first because I know that you always bawa ballad, tapi sebab throughout the competition I know that you punya vocal tu memang tinggi. Cuma sebab dekat Malaysia ni bila nyanyi ballad, kenapa sebenarnya kan, to be honest lah, kenapa I chose both of you? First, korang muda. Itu korang punya advantage. Muda ni. Baik. First, itu korang punya advantage. Ya, 19-20. Oh. 20. Second, sebab Kasha rasa korang punya suara can do so much more. Macam contoh Zuri punya comfort zone, memang Zuri mesti tak sangka kan, betul kan? Tapi Kasha punya vision for you is lagu Lemon memang makanan you. Tapi kalau you tengok you punya graph in this competition kan, memang you rasa macam you excel lagu Lemon semua. Tapi bila dalam competition dia memang kena terpaksa tunjuk variety. So bila you buat yang Jawa hari tu, dan you main gitar, kira ballad juga. Cuma hari tu yang masa you down sikit, yang relakan jiwa tu kan, memang dalam competition tak boleh bawa lagu yang korang dah biasa. Tak boleh. Kalau perasan, siapa-siapa yang tiba-tiba jangan tak boleh lagu ni pernah nyanyi contoh kat kepala ni, nyanyi kat sini, memang tak boleh. Ceritaku semua musnah kerana kamu, musnah kerana cinta. Karena kamu Musnah kerana cinta. macam okey? Kini macam okey? Ubay Central minggu ini. Minggu terakhir untuk Race the Star Final Malaysia. Hari ni kita tawal sikit.
hari Sabtu kita datang untuk tengok rehearsal, dan juga sebab Sheila Hamzah dan Aina Abdul ada performance. So dia akan rehearsal, dia akan buatlah apa yang patut. Jomlah kita godek-godek dulu. Untuk rehearsal ni kita tak pernah datang. Sebelum ni saya pernah datang waktu kerja Astro, tapi sekarang ni tak tahu nak buat konten apa. Kita layan je lah. So inilah dia team production ya. Diorang dah lama lah, bagus lah. Dibimbing oleh Abang Kyo, Kak Lid dan anak-anak keluarga sekalian. Sekarang kita nak dengar sound check daripada KK, lagu Pelukar Angkasa, SOG dan juga Sheila Hamzah. Tapi dengan cerita dia bawa pattern-pattern lain sikit. Kita tak tahu apa yang lain. Nanti kita tengok. Golden Channel dengan Aina. Golden Channel. Golden Channel. Ha. Okey. Kita orang golden lah. Tengoklah besok ish. Post lepas. Okey, post lepas. Okey, semoga performance kami berjalan dengan lancar. Semoga fans kami suka dengan persembahan kami. Cuma lagu ni memang betul-betul macam kena lari 10 km. Okay, bye. Raise the Star. Final day. Let's go. Oh, gitar boleh ni lah, buka-buka, tutup-tutup lah. Berapa lama praktis? Seminggu. Seminggu? Tapi sebenarnya dalam seminggu tu 3-4 hari kot. 3-4 hari je. Hai Mak. Wah, merah. Woish. Wah. Ya. Kenapa niaga ke ni? Niaga ke Mak? Niaga dia 300. 300. Okey, kita berada di atas pentas. Kita akan rehearse untuk KK dan Zuri for the final show nanti. Bang. Betul ada another half. KK sini dengan Zuri, nanti saya akan naik. Mantap. So bila dah nak habis tu kita dah steady lagi. Kasih akan back to the position. Tapi Kasha rasa aku tak percaya tu kalau KK nak berdepan pun kita boleh. So macam
betul-betul dekat kan bila raw kan kita dapat powder sikit. Semula tak tahu. Betul kita nak main gitar. So dia punya style sebenarnya macam ni, dia akan nampak awkward. Soalnya bila nyanyi rock dia akan kena macam macam tu. Macam Suria. Memang lah Rosa. Macam mana rock sikit? Wah, malah ingat Aiswa. Dia ada pengalaman. Okey, faham. Dia nak tahu. Stay in character. You stay in character. You solid. Mana dapat? Dah break belum? Tak break. Apa ni? Dah break belum? Dia tengah break semester saya. Semester break. Dah habis tu, korang duduk ke kau ni? Apa you lah? Macam tu. Cikgu Nafi cakap Kena nyanyi macam jawab exam. Cikgu kat sebelah. Malam nak saya semalam. Ya, betul. Membutuhkan Tak apa. Tak apa. Tak risau. Ini performance korang. Betul. So, benda ni momen Kau korang. vokal je kat gua, aku kau buat. Okey. Okey. Apa? Gelak kan? Sama. Aku dah jaga. Zuri dia solo macam idea. Zuri kan nak ni. Macam dia orang perempuan boleh dekat-dekat. Tapi masa solo tu, actually aku boleh je dekat Zuri tapi tak payah dah sampai Kalau dia back to back, Zuri macam ni lah. Sambil ni. Mari. Lepas tu aku pula main fingering aku tak main. In fact, Zuri kalau nak ke depan sikit tak apa. Tak sekarang Oh, tapi kenapa awak tak ni- ada lagi kat dia. Saya macam guru ni. Nampak? Ha? Nampak? Sekarang saya ni gelap. Dia position kan. Oh, so Kasha main gitar dulu. Okay. Yang besar mana Tak payah mana Oh, Kasha. yang dekat dia. Tu betul sebab lagu ni memang kena straightforward. Muka, expression muka Yeah. tu penting. Faham. Boleh je buat expression macam kita bayangkan muka dia kat dalam sana. Ya. Lukis lah, lukis. Lukis tak payah pun. Oh, lady. Saya lukis. Tak apa, kau relax je dulu. Kita dapat tahu dia nak. Dia masalah dia tu kan. Tak sabar, kau Lukis relax. sebab tengah bahagia sekarang ni. Apa ni? Masa yang tak dapat. Kena dapat. Sama kan? Ni Nanti Kasha ni akan kita dapat. Kasha akan Sekarang. dapat. Baiklah, sponsor kita pada hari ini dikurniakan dengan air Red Bull. Yes. Ya, lembu merah. Lembu merah. Kerbau merah. Okay guys, bersama dengan Zuri, finalis Yes, top sir. 10 kita pada hari ini. Tahniah, mari ke final. Thank you, Sifu. Yes. Ini Berjaya. Berjaya. Sifu berjaya. So Zuri dapat Sheila Hamzah dengan KK lah. Betul. So dua anak murid saya ni memang alhamdulillah saya dah didik daripada minggu negatif 2. Alhamdulillah. Sebelum dia masuk audition saya dah Betul, didik. betul. Dan inilah dia hasilnya. Betul. So Zuri, Okey. apa perasaan bila dapat komposer Sheila Hamzah? Macam kita tahu Zuri nak Abang Ajai. Lepas tu dapat Kak Sheila Hamzah. Okay, first of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Apa yang saya rasa adalah saya sangat bersyukur lah kan. Saya mana-mana pun sebenarnya saya okey, tapi memang saya motor Abang Ajai. Betul. Tapi macam, yalah Sifu saya. Ya. Jadi bila dapat Kak Sheila tu rasa macam seronok je. Saya seronok, saya bersyukur. Bersyukur. Tapi dapat Sheila Hamzah first kali expect lagu. Expect kalau lagu sebenarnya lagu-lagu ballad lah, lagu-lagu galau lah kan. Okay. So bila dah dengar music Sheila Hamzah tu, Okey, ni reaction saya dia? jujur. Saya jujur guys. Bila saya dengar tung tak tung tung macam tu lah. Saya bagi sikit acting. betul. Tak tung. Uish, baik. Ini baik ni. Ini kan? barang baik ni. Baik kan. Ada tinggi sikit. Uish, baik ni kan. Ini baik. Macam tu lah. So tak expect lah. Saya pun tak expect lah. Kak Sheila macam ni lagu ni kan. Macam rasa macam bangga kadang-kadang. Macam patutlah dia pilih aku je tu. Uish, betul lah. So lepas dah spend time dengan Sheila Hamzah semua kan, dah kenal dia macam Sifu awak kenal? Memang kenal. Dah kenal isteri Sifu ni, apa benda baru yang awak rasa? Oh macam ni rupanya Sheila Hamzah. So Kak Syah ni memang jenis memang korang takkan expect dia sebenarnya memang sporting gila. Very sporting, very humble kan. Banyak main sukan lah, Dia sport, main sukan, sporting. Sport. Ha. Bukan. Itu sporting? Tak, itulah itu sport je, Oh, sport. okey. Ini so dia memang orang kata boleh masuk kepala Boleh lah. masuk lah. Kak Syah jadi masuk kepala. Awak expect Sheila Hamzah macam mana? Someone yang serius, maksudnya
berdisiplin yang tegas. Macam Zuri, tolong buat ni, jangan macam ni. Sebab kalau dia cakap mesti cakap macam tu lah. Tapi lepas dah kenal Pada kenal Zuri buatlah apa pun. buatlah apa pun. Gaji sedap. Pesanan Sheila Hamzah yang Zuri ingat. Antara pesanannya tu kekalkan apa? Rockstar tu. Rockstar tu kekalkan. Sebab kalau nak tanya pasal nasihat, kita tak banyak dapat nasihat daripada Sheila Hamzah. Betul. Dia dapat nasihat banyak tu, yang seorang tu, yang tinggi Yang tu. tinggi tu kan, dia duduk sebelah macam kakak saya. Yang tu, budak tu banyak tu. Banyak problem tu nak kena ni budak ni. Sabar. Saya rasa saya kurang didik dia lah. Saya banyak didik si Zuri lah. Apa nak buat dengan dia ni Kata-kata terakhir. Biasa satu kata-kata. Ni kata-kata terakhir lah, kita dah final. Ingat guys, di mana pun anda berada, jangan lupa makan nasi. Kerana apa? Bila korang makan nasi, korang akan bertenaga dan korang boleh berfikir secara waras apa yang korang nak buat. Itu saja. Apa Syarul? Saya expect macam selamat tinggal Reza Star pun tak ada, makan nasi dah pesan. Remy dan Ubay. Yeah. So Remy dah bertukar colour. Betul. So inilah dia peserta final untuk Race the Star Malaysia. So Remy dapat komposer Audi Mock. Betul. So memang itu yang dia target, itu yang dia dapat. Alhamdulillah rezeki. So macam mana dengan Audi Mock? Memang cun. Memang cun. Kerja dengan Audi Mock sangat seronok. First time jumpa dia dengan lagu adalah hari Isnin. Okay. Dan bekerja dengan dia tak nervous langsung. Dia sangat open. Bila kita kata boleh tak Remy nak buat macam ni, Audi, dia kata boleh je, ikut your feel. Macam tu. Sama juga dengan Pasha, dia buat dia punya feel sikit. So bunyi dia agak beza. So siapa-siapa dapat lagu tu, Remy atau Pasha, kita orang akan buat yang the best, InsyaAllah. Diorang pun dengar. So apa-apa pun meletup. Ya, betul. Dan happy. So, apa benda baru yang Remy tahu tentang Audi Mock? Sebelum ni tahulah dia, macam Remy cakap, sama-sama ada isu. Tapi bila dah duduk satu table, macam oh Audi macam ni orangnya. Okay, Audi dia legend. Okay, kita tahu dia dah berada dalam industri muzik dah lama sekarang. Dia sudah mengembangkan sayapnya ke luar negara dan sebagainya. Tetapi dia macam kawan-kawan ni. So dia, kalau kita nak WhatsApp dia pukul 2 pagi, 3 pagi, 5 pagi, malam, lewat malam macam pukul 10, dia sangat open dan dia akan reply terus sebenarnya. Kalau kita nak call terus boleh. Maksudnya dia kata call je bila-bila. So kita call dia. Tapi angkat tak angkat tak tahu. Tapi dia kata call je bila-bila. Kadang-kadang pagi-pagi dia WhatsApp, dia kata try bunyi yang macam ni, try feel yang macam ni, yang macam tu. So Remy akan terus tengok, oh okay. And dia sangat sempoi. So memang Remy dengan Pasha memang tak nervous dengan dia, nak tanya diberi apa kebebasan untuk berkarya lah. Betul. Saya bersama dengan Ariel Ili di pentas akhir Race the Star Malaysia. Okay cikgu. Ya saya. Di pentas akhir cikgu dah dapat komposer pilihan cikgu sendiri. Betul lah. Bukan senang tau. Orang lain contoh dia pilih Abang Ajay, tak dapat. Dapat komposer lain. Tapi daripada mula kita interview cikgu memang cakap saya nak Abang Ajay. Dan dia dapat Abang Ajay. Alhamdulillah. So macam mana perasaan bila dapat komposer pilihan sendiri? Okay, the moment bila saya sendiri dengar dia sebut nama saya lah masa malam separuh akhir tamat masa tu, dan kita peserta dengan semua komposer duduk opposite tau, announce 2 orang yang dia akan choose. Dan dia sebut Zuana, kemudian dia sebut saya. Masa tu saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Walaupun tengah penat masa dah habis semi kan, dia fresh terus. Dan malam tu juga kita dapat lagu baru. Pergi sana cepat. Malam tu juga kita diperdengarkan dengan lagu yang tengah main kat bawah tu sekarang. Okay, jadi saya sangat bersyukurlah kepada Allah. Reaction cikgu bila dapat je lagu hantaran apa? Hantaran Cinta. Hantaran Cinta daripada Abang Ajay. Ya. Expect tak bunyi dia macam tu? Okay, saya tak expect. Saya ingat dia macam betul-betul power ballad ke soul ke apa. Rupanya dia moderate pop tau. Lagu dia kalau kita tengok, kalau kita baca Hantaran Cinta, orang fikir macam mungkin hantar cincin 7 hantaran, balas 9. Tidak, sebenarnya dia membawa maksud sebaliknya. Hantar balik cinta tu, dia dah tak nak dah. Oh iya ke? Ya. Oh kira orang tu suka dia. Aku tak suka kau ambil je balik semua ni. Cerita dia asalnya dia orang sama-sama suka. Tapi yang side belah sana tu dah dapat yang lain.
And then macam kawan yang dekat sini ni macam lama-lama hantar balik lah. Tak ada gunanya. Okay, So, okay, simbolik okay. lah. Hantar cinta tu simbolik lah. Padu Abang Ajai daripada wordplay. Betul. Baik dia. Mood dia berbeza dalam lagu tu guys. Dah pertama kali Ya. bersidang dengan Abang Ajai. Betul. Apa benda baru yang cikgu tahu mengenai Abang Ajai? Okey, Contoh pertama. kalau kita tahu Betul. dia garang apa. Dia direct forward. Ya, straight forward. Cakap. Tapi apa benda baru yang cikgu rasa orang tak tahu yang cikgu sendiri? Oh, Abang Ajai macam ni. Okey, benda baru tu seperti yang Ubay sendiri buat tadi. Saya pun macam ni punya Abang Ajai. Kita tengok dia dekat juri dalam TV macam tu. Tapi bila saya pergi studio dia keesokan harinya tu, rupanya Ajai ni ada sisi lain guys. Orang lama dalam bidang muzik ni, dah hampir 20 lebih tahun dah kan. So bila saya melangkah masuk, saya teruja betul masuk studio dia masa tu. First time, tak sangka. Selama ni tengok kat Instagram je kan, tiba-tiba saya dekat situ nak kena menyanyikan lagu dia. Memang satu benda yang teruja lah kan. Jadi tanggapan saya tu macam, Abang Ajai sangat sempoi. Tapi kalau dia serius betul. Kalau kau tak ingat lirik, dia terus pedekkan kau je. Oh ya. Okay. Straightforward. Straightforward. Benda ni straightforward. Tapi memang saya dengar benda tu, saya pun ketawa je lah. Jadi kita orang kena push masa tu sampai pukul 2-3 pagi guys. Tak kisahlah male version dan female version untuk lagu Hantaran Cinta tu. Tapi itulah sifat Abang Ajai sebenarnya yang saya memang respect tu. So tips yang Abang Ajai bagi kat Arif? Dia bagi dekat saya, dia kata hafal melodi dulu. Dapat lagu, hafal melodi, lirik nombor 2. Lepas kau dah hafal melodi tu, baru kau fahamkan cerita lagu tu. And then baru kau bawa apa ni yang cakap, karakter dalam lagu lah. Barulah boleh sing along. Walaupun lagu ni asalnya bukan dicipta, orang cakap apa ni, bukan dicipta terus fikir saya ke apa, tak. Benda tu dah ada dulu. Lepas tu tengok siapa yang sesuai untuk menyanyikan lagu tu. Hai guys, kita Bersama kita lagi dengan Ubay malam ini. dengan Alif. Ya. Final Raise the Star Malaysia. Yeah. Okey Alif. Okey. Perasaan bila dapat komposer Aina Abdul. Selepas saya patah 1000, Okey. saya teruskan kehidupan saya. Yeah. So pilihan Alif Sheila Hamzah kita tahu. Ya. So and then dapat Aina Abdul. So macam mana perasaan? Perasaan pada mulanya bila saya dapat tahu je daripada komposer Aina, saya satu malam tu saya berfikir tau. Okey. Kat mana ni membuatkan Kak Aina tu memilih saya lah kan. Sampailah ke hari ni masih berfikir. So tapi terkejut. tugasnya harus teruskan. dijalankan. Yeah. Okey. So reaction Alif bila dapat lagu daripada Aina Abdul. Okay, Mula ingat Aina akan bagi lagu apa? Yes, mula-mulanya saya macam ingat macam Tinggi ya. gitu. So macam alamak Aina. Tapi bila saya dapat tahu Didi, bila saya dapat tahu Didi dengan saya, maknanya this is something yang more straightforward, lebih ringan. Dia tak terlalu berat seperti Aina Abdul tu sendiri. So kat situ saya happy. Awak dah dapat Aina tu rasa habis aku ni dah tinggi ni. First expectation kan. Macam alamak ni power vocal ni. Macam tu. So rupanya lagunya bertajuk Peganglah Hati. Peganglah Hati. Lebih best ada Indonesian vibe. Ya, betul. Apa perkara baru yang Alif tahu tentang Aina Abdul? Sebelum ni memang betul lah saya nampak di kaca TV, di mana-mana kan. Terlihat seperti seorang Aina Abdul ni dia yang seorang yang sangat tegas, agak sombong and all that lah. Tapi skeptical kita terhadap seorang artis kan. Tapi bila kita one to one dengan Aina, dia karakter dia suka senyum. Suka senyum? Suka senyum. I mean seorang yang menyenangkan. Dari segi kita perbincangan ke apa, this and that. Saya sejujurnya sampai ke hari ni saya masih malu dengan Kak Aina Abdul. Nak borak pun saya segan. Macam okey lah, semua okey. So lain lah di kaca TV dan di hadapan-depan. Real life. Lain. Betul. She's very nice person. So last tips apa yang Aina Abdul bagi kat Alif? Okay, Kak Aina cakap do whatever you want because this is you. Inilah saya. Maksudnya jangan cuba ubah menjadi lain kerana diri anda itulah yang menempatkan anda di sini. Be yourself lah. Ya. Kata-kata terakhir untuk Raise the Star Malaysia. Raise the Star Malaysia. Thank you so much for 8 minggu ini. Sebuah perjalanan, sebuah memori yang memang saya tak akan lupakan. InsyaAllah platform ini saya jadikan sebagai permulaan untuk saya pergi lebih jauh ke hadapan dalam bidang yang saya ceburi ini, iaitu nyanyian. InsyaAllah. Thank you so much Raise the Star. Jumpa lagi jika ada umur yang panjang. Thank you so much. Selamat tinggal kepada kawan-kawan yang menyokong
kepada fans yang menyokong saya dalam program Resista ni. Kerana doa korang, saya berada di sini. I love you guys. Okay, jangan lupa doakan saya. Jangan lupa doakan dia lulus ujian memandu guys. Alif ingin mengambil kesempatan untuk channel Ubay, betul tak? Betul. Okay, mengucapkan terima kasih kepada channel Ubay, pada semua peserta, cikgu, tim production, khususnya kawan-kawan yang berada dalam Resista. Alif minta maaf sangat kalau Alif ada terkasar bahasa ataupun Alif rasa macam orang banyak nampak Alif ni macam sombong tau. Sebenarnya Alif ni bukan seorang yang sombong. Saya seorang yang talkative. Once dah berbual dengan saya, memang saya tak kerti nak stop lah. So macam tu saya cakap, saya nak minta maaf ada terkasar bahasa, tergurau kasar, apa-apa sajalah daripada saya. Saya kata daripada saya sendiri, rindu boleh, kembali jangan. Ucapkan banyak terima kasih kepada pihak produksi dan juga kita panggil special shout out lah kepada juri yang ke-6 iaitu Ubay. Ya. Dia yang memeriahkan wardrobe sebenarnya. Kalau tak ada dia, semua nampak pendek. So lagi satu, Remy ingin nak ucapkan kepada semua yang menonton ini, sokonglah setiap peserta yang di final ni 10 orang. InsyaAllah di luar sana kita akan memeriahkan lagi dan mewarnai lagi industri muzik. Kita orang semua berbeza-beza, InsyaAllah akan keluar perbezaan itu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Okay guys, jom kita layan show. Good luck pada semua.
best cikgu. All the best for you too. Cikgu saya ni, cikgu saya ni. Jangan main-main cikgu saya ni. Marah umi tu. Cikgu saya ni, cikgu saya. Saya. Jiran tu. Saya. Lu. Apa hal lu menang? Apa hal lu menang? Jangan main-main dengan kau punya supporter. Kau supporter highest, you know. Kepada Zuri supporter. Korang memang baik. Kan. Sebenarnya Dia tak payah patah 1,000 saya. Sebab kita dah ready untuk dia. Wow, let's go. Sebenarnya saya yang buat dia. Saya dah rampas waktu kat tengok wayang itu. Lu kena ingat siapa tipu lu. Sipu. Sipu. Lauser. I'm so lega. Okey ya. Proud of your performance. Terima kasih tau. Apa sini aku punya ni? Ubay. Jumpa lagi kita. Thank you, jumpa lagi ya. Okey. Makasih. Ubay. Telatah si Ubay. Jangan lupa bagi test drive kereta. Boleh. Datang saya pergi Cyberjaya. Kita kan jiran. Ya, jiran. Cikgu. Ya. Jumpa lagi, cikgu. Jumpa lagi. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ini bukan pengakhiran, ini baru permulaan. Permulaan untuk yang lebih besar lagi insya-Allah. InsyaAllah. Thank you so much. Ya. Cameo ah. Ya. Tahu kenapa saya pakai dia? Kenapa? Murah guys. Murah. Lepas ni dah mahal lah. Ya. Lepas ni mahal. Ya. Pas ni sorry to say. Agak mahal lah. Agak apa? Agak-agak lah. Aku agak lah. Dari 500 boleh? Harga kau agak. Kau agak lah. Kau agak. Dia dah 500. Lebih kot. Tidak. Dalin. Tak payahlah, tak payah. Sebab Abang Ubay dah janji. Kata final Dah nanti 2 kali masuk. 2 kali je bang daripada 8 minggu. Dah awak tak cari saya. Awak make up lama. Betul cakap. Saya pula make up teliti betul. Ayu. Okay, nama Darling betul apa? Nama Dalin betul Dayang. Darling Dayang. Kalau Abang Ubay sayang semua kontestan, nama Darling apa? Nama betul Darling. Sebab saya panggil awak pun Kita start dengan Na. Dia belakang dia Na. Hai, belakang dia Na. Adriana. Dalina. Oh ya. Oh tu yang Darling. Sebab patutnya nama saya Darlene without A. Tapi sebab mama saya Darlin. nama mak saya Adlina, nama saya Dalina, nama mak cik Zarina, nak ada Medina, nak ada Surah Luna. Semua na. My Chemical Romance ah. Na. Abang Wan, terima kasih Abang Wan. Terima kasih bye. Abang Wan dengan Melinda Abang Wan. Kita tak ada apa-apa fair. Tak ada apa-apa fair. Kerja. Abang Wan handsome kan Mel? Handsome. Malam finally dia nampak handsome sikit lah dari tak. Nampak handsome sikit je. Sikit je. Tak banyak. Dah ada. Oh dia ada. Terima kasih Kasha dan Abu Ubay atas segala amanat yang diberikan daripada week 2 lagi. Saya selalu mendapat tips yang sangat-sangat bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, siapa bagi? Ada datang daripada Abu Ubay, tapi saya tahu siapa yang bagi. So, dah tips semua ni kena share lah ni. Boleh bahagi 3. Apa bagi 3, bagi 2 je. Saya dengan Kak Syah je. Oh, boleh. Mari sini. Boleh. Saya ambil yang nilai bawa balik. Yang ni pun letak kat rumah saya. Jangan, yang ni jangan. Melampau. Okey lah Hoish. Inilah harganya untuk berjaya di Menara Gading. Patut kita tau. Tempat ke 5, 5,000. Patut tempat ke 10 dapat 10,000. Terbalik. Jangan tekan. Mantapnya. Cousin, sabar cousin. Ya, gambar dulu cousin. Aku perasan kau di situ cousin. Terima kasih. Terima kasih kepada Selatan Luna kerana atas semua idea-idea yang bernas bersama dengan Cik Nas. Makeup oleh Kasih Cici Touch. Dibantu juga oleh dalam 2 minggu ni oleh Alia MZ. Yaya MZ. Ada. Dan of course fotografer dan videografer kita. Tepi lah kau nak sangat ke masuk? Betul assistant kepada Ubay. Ucupi. Of course. Kita beri tepukan kepada Aina Syahida. Beri tepukan kepada kerjaya sebagai seorang model memang sesuai untuk Aina Syahida. Ya, Pak Syamik. Oh, terima kasih kepada Allah, ya Allah.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang kita rencanakan. Belum. Tekan pada silam tu. Terima kasih. Hey me, follow me. Tapi biasa-biasa je. Ni memang dah biasa buat job-job macam ni. Terima kasih pada, saya nak cakap terima kasih pada semua tim saya. Terima kasih pada Saifan Luna. Terima kasih kepada pihak production. Terima kasih pada semua star-star kita 30 orang daripada awal. Terima kasih pada Keka dan Zuri kerana sudi menyanyikan lagu saya dengan sangat-sangat baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Lagi satu, tak lupa juga kepada barisan composers yang lain, Aina Abdul, Abang Ajai, Ikuan Fatana dan juga Audi Mok kerana menceriakan kehidupan saya selama 8 minggu ini. Dan kepada SUM itu sayang, terima kasih sebab memegang kamera ini dan melayani rentanan saya selama 8 minggu. Tepukan untuk Ubay. Okey, ucapan. Selama 8 minggu, minggu ke-8 paling rentan. Tapi saya tetap menghadap dia dengan penuh hati yang terbuka. Ada. Jangan lupa subscribe, follow dan apa yang patut. InsyaAllah. Support lagu Cinta Dusta. Cinta Dusta. Bye-bye. Assalamualaikum. Risau.